akan dengar budak-budak berlari, budak-budak naik basikal tengah malam. Tapi bila bangun, tak ada pun. Adik ada nampak macam monyet warna hitam kat dapur. Kadang-kadang macam peti sejuk dibuka. Benda tu kami macam dah lali lah kiranya. Jadi masa nak buang saka arwah mak tu, dia cakap memang ramai yang datang. Jadi dia kata dalam bilik air dia macam bau bangkai apa bagai semua. Ayah saya pun ada jugalah ilmu pendinding. Jadi masa dia nak campak tu botol tu, dia nampak macam api kawasan sungai tu. Kawasan botol tu jatuh tu berapi. Rumah saya cakap dalam rumah ni macam bau kemayan je, semacam je. Mungkin saka tu datang balik kot. Saya pun tak tahulah benda tu. Okey, tu je abang ni sebab sedikit.